Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Din lah, Din. Pengurusi kita. Abang Din. Bro Din. Okay. Saya pun Din juga belakang. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah wa taufiq wa atasam illa billah. Okay. Terima kasih saya ucapkan pada apa? Kura. Belum nak sebut supaya kan. Bunyi belakang kura-kura kan. Kura. Tak apalah. Ceria sikit kan. Okay. Komuniti Buku Utara. Mula-mula saya dibagi tahu oleh Cik Zaidi kan. Boleh tak talk bagian ni kan? Daripada siapa? Siapa? Saya nama tu dulu saya. Okey, tak apa, no problem. Okey, saya minta apalah hari ni saya pun tadi ada kuliah kat masjid. Tadi di sini, lepas tu malam ni pula kat surau. Jadi insya-Allah kita akan kongsi cara santai lah noh. Semua orang utara kan. Kompura kan, utara. Jadi kita pun santai-santai lah. Jangan serius sangat. Lena lagi, lepas kena nasi kan. Kena kopi tangan tu kot. Okey. Okey, kita nak sembang sikit lah. Sebab ni kita sembang-sembang lah. Sebab tajuk dia bagi kat saya tengok tajuk awal-awal depan tu dahsyat lah. Saya bab raya. Okey, tengok tu masuk ni, tapi tak apalah. Kita cara santai lah. Dan apa? Kepada semua dan sahabat daripada Bu Sejen nama? Adi apa? Talhah. Saudara Talhah kita dan semua yang ada pada hari ini. Inilah tempat saya duduk minum kopi dengan bini saya lalu. Saya duduk main sambil kan. Tapi tak apalah, untuk hilangkan stres, hilangkan murung, betul tak? Kena kopi, okey. Okey, jadi kita tersolok cerita bab terlampau apa? Teori sangatlah noh. Jadi tak kira Lena, bukan Lena, pening kepala kan. Sebab isu murung, isu stres murung dan sebagainya ni terlampau banyak lah ni kan. Banyak. Minggu lepas saja kes Allah yang main. Sebelum tu saya introduce diri saya dulu lah. Saya ni pensyarah dekat ni apa? IPPT. Sekarang tak nama dah IPPT, nama Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Balawi. Baru naik taraf. Jadi siapa kena kanser, siapa yang siapa yang ada masalah kanser, sini kepakarannya kanser lidah. Siapa yang nak kena potong lidah, pakat main sini semua. Lidah banyak. Yang lidah dan breast cancer lah. Daripada seluruh Malaysia, daripada Medan pun main nak selamatkan lidah masing-masing. Dulu kes orang nak makan apa? Sirih. Orang India makan sirih duk tembak kan. Kalau kat Pawakam tu ada daripada makan dia duduk. Tak tahu zaman-zaman Dan tak? Zaman-zaman Dan lah. Zaman Dan tak tahu. Kalau pergi wayang yang ada cerita ni kan, betul ada daripada makan sirih betul. Dulu kes tu. Lah ni kes vape, rokok. Makanan kita makan tu lah. Punca. Macam-macam. Sahur tengok. Okey. Kalau kita pergi dekat situ boleh tengok lah. Sikit intro lah. Lidah tu kalau jelir lidah kat kita tu, dia macam ni. Bunga kubis. Tengok pun sayang. Macam bunga kubis tu. Jadi pesakit yang mai situ yang kena kanser bukan saja depa masalah fizikal, emosi depa pun pelbagai lah. Saya selalu lah duk pergi dekat melawat lah, dekat ward kan, melawat tengok. Kalau kita pergi perkataan kat mereka, kita bawa dengan perkataan sabarlah cik, pakcik no. Dia bubuh kita balik, hang tak kenalkan hang tak apa. Mereka dalam keadaan bukan saja murung, macam-macam lagi. Ada yang seorang tu main bisik kat saya, doktor, pok saya ni bila nak mati. Sampai tu tak larat nak jaga, dia kata. Itulah cabaran. Maksud kata bukan jaga orang yang sakit tu mengalami masalah tu, tetapi orang yang jaga pun mengalami tekanan lah, tekanan psikologi yang kuat lah. Tajuk saya pada hari ini berkaitan dengan raya. Raya habis dah kan? Hari ni? Esok lah? Hari ni lah hari ni lah. Lepas tu rasa pejabat-pejabat awam dia ceria sikit kan, gaji kemarin kan, kemarin dulu 16 bulan 16 bulan, ceria sikit lah. Kalau tidak jenuh pedor, orang kata pedor kan. Allah kan, Maggi tak Maggi, beras tak beras makan. Jenuh macam tu kan. Jadi itulah cabaran kita lah kan untuk ni. Jadi dalam konteks raya ni, kita seronok sambut hari raya. Kita masuklah sikit lah.
Seronok masuk raya. Seronok raya. Boleh lah, orang kata seronoknya, ada yang tak seronok. Seronok tak raya? Seronok tak? Hak bagi orang perempuan, Allah mahu nak kena ganti pula. Nak ganti pula puasa. Allah kan. Bagi kita peringkat umur, tengok peringkat umur lah. Ada yang budak-budak dia seronok dapat duit raya. Ada main remaja sikit, dapat lagi duit raya. Main peringkat masuk dah besar, dah dewasa, perasaan tu biasa. Macam-macam bapak dengan anak, bapak dengan mak ni tak ada baju raya pun tak apa, betul tak? Bagi kat anak dulu. Kadang-kadang baju pun 5 tahun lepas ada pakailah dulu untuk memberikan kegembiraan pada anak-anak. Ada juga dalam keadaan macam Din beritahu tadi, ada yang tak mau balik raya. Ada tak mau balik raya. Sebab apa? Soalan-soalan yang ditanya. Ada dua benda yang akan membina tekanan dalam hidup kita. Yang pertama, nak perfect. Yang kedua, buat pembandingan. Itu yang akan bina ketegangan dalam seseorang individu. Nampak basic dah kan? Nak perfect. Saya jumpa seorang cikgu. Ada cikgu sini tak? Seorang cikgu. Seorang cikgu wanita. Ni cikgu wanita. Dia pergi bawa ke kawan saya seorang, pakai kanak-kanak. Dia kata anak dia ni ada ADHD ni macam dia punya ni melompat rata, dia macam cek. Mak dia yang masalah. Bukan anak dia. Anak dia normal. Mak dia macam mana? Mak dia masalah. Mak dia ni setiap apa pun dia nak perfect. Balik tu masuk je rumah, kasut kena susun elok. Mainan main depan main bubuh. Dia jadi macam lepas anak dia masuk bilik ayam, dia masuk pula spot check. Burung gigi letak betul-betul tak? Sudah. Dia letak macam tu. Jadi dia akan jadi penatlah pada individu. Macam tu juga orang yang suka buat perbandingan. Perbandingan ni pun, itulah kita ada anak beberapa orang Din banyak. Tak apa, nanti pecut boleh. Kan? Bila kita katakan yang ada anak pelbagai anak-anak pelbagai ragam dia. Kalau kita compare anak-anak kita pun, dia jadi satu benda yang tekanan kepada anak-anak. Tu tak kenal lagi kita compare masa kita pergi balik raya. Hang ni pasal apa macam ni? Awak tak jadi macam sepupu hang. Kerja gaji banyak. Hang bila nak nikah ni? Dia bubuh hayat tu pula dah. Bubuh hayat tu pula. Dah nikah bila pula dapat anak? Anak lelaki saja ke? Anak perempuan mana? Sudah. Gaji hang berapa? Hang tengok gaji sepupu hang tu dia. Hal tu membina satu, orang kata, tekanan. Malas balik kampung, meluatlah balik kampung, duk kerja ni compare. Dalam masyarakat kita masih ada benda tu. Itu membina tekanan yang menyebabkan kita kadang-kadang tak berfungsi secara normal. Tu menyebabkan kadang-kadang kena compare, kena ayat perfectionist, kita akan duduk tepi longkang ke duduk balik batu seorang-seorang. Awaklah aku macam ni. Pasal apa lah tak macam ni. Kita akan jadi macam, alamak, kekurangan apa jiwa aku ni. Dia main masuk simptom-simptom yang depression. Tahu simptom depression macam mana? Simptom biasa kita teriak, betul tak? Teriak ni menangis. Bahasa standard teriak. Betul lah. Lagi teriak apa benda lah. Ada orang KL lah tak? KL. Tunggal tadi. Orang air kelapa nyok lagi. Ada juga. Ada. Kadang-kadang macam tu lah. Bila nak cakap belah utara, teriak ni dia menangis. Dia menangis kalau orang biasa, dia menangis biasa saja. Teriak biasa. Saya satu ada keadaan masa dulu, saya ingat kawan saya seorang orang Pahang, orang Raut. Saya masa tu duduk kolej 11 UM. Kenapa ada UM tu? Saya belajar kat UM kolej 11 saya duduk. Ada kolej 11 tahu tak? Dulu kolej mana? 12. Sebelah tu lah. Kolej 11 ni dia ada 4 orang duduk. Tak apa, saya duduk lah situ. Kolej 12 pun saya pernah duduk. Masa suksis dulu, masuk suksis kan. Okey, tak tahu. Kolej ke-11. Lepas tu kawan saya seorang, muka dia ganas. Tahu muka dia? Muka ganas ni macam mana? Muka macam dia ni tak ganas. Muka ni garang. Janggut bau ni penuh. Kawan seorang, orang Raut. Malam-malam duk teriak.
Pasal apa pula. Dia buka laptop, dia teriak. Sudah. Saya pergi mangkak sebelah, saya suruh kepala tengok. Pasal apa? Duduk tengok cerita Korea. Niat ke menangisi dosa ke, tahajud malam ke, tak kata lah kan. Muka ganas teriak tengok cerita Korea. Hak tu dia teriak saya. Habis tutup cerita Korea tu, dia renyih balik lah. Tahu renyih? Orang KL. Dia senyum balik lah kan. Dia senyum balik lah. Tu sedih besar. Kalau sedih orang murung ni, dia dalam tempoh 2 minggu sampai air mata pun tak keluar dah. Ada seorang cikgu lagi. Ada seorang cikgu, orang Johor. Dia kontak saya. Dia kata rumah dia dekat dengan sekolah 10 km je dia bawa kereta. Tapi dia terlepas sampai dekat sepadan Singapura. Tak sedap dia. Dia makan ubat inilah buat mental lah. Sampai satu keadaan dia suap nasi, dia suap tak masuk mulut. Kita kata, alah takkan tak suap masuk mulut. Ni macam ni, ambil suap. Habak kat dia balik. Padahal dia tak boleh, kepala dia dah kita katakan macam bermasalah dah. Orang kata weng lah, macam ke arah tak berapa nak ni. Air mata teriak, tak lepas dah. Teriak, air mata tak keluar dah. Dia duduk dia jadi macam tu. Ada juga yang mental dengan campuran. Tu nanti kita cerita lain lah. Tu banyak cerita agak tu. Sebab itulah kami dulu dekat USM ni, dia ada satu klinik psycho-spiritual klinik lah. Klinik tu dah tutup lah. Sebab apa? Pakar psikiatrik cabut, pergi Uniza. Jadi saya bukan medical doctor. Saya tak boleh nak conduct klinik tu. Dia kena melalui medical doctor dulu. Medical doctor akan pas ke saya lah. Menyebabkan bilik saya sekarang ni penuh patient mental. Antara yang terbanyak minggu lepas, kes gaduh laki bini. Ada seorang tu main cerita ni masuk bab raya ni. Masuk lah, sama-sama kita masuk lah. Ada profesional doktor, dua-dua orang. Doktor tak bala hospital mana. Kahwin. Kita apa kahwin, dah kahwin. Setahun dah kahwin. Bini tak cakap dengan suami, suami tak cakap dengan bini. Jadi macam tu. Tak bercakap. Dia kata apa? Bini dia, saya interview bini dia kata, saya ni murung tengok muka laki saya. Dia berbuaya murung. Tengok muka laki saya. Okey. Laki dia pula, saya ni skizofrenia tengok muka bini saya. Skizofrenia terus. Dia pun skizo, psikotik terus masuk. Sampai satu keadaan dia geram lawan bilik duduk asing dah. Memang tidur asing dah. Apa timetable untuk masuk kerja. Suami tanya dia, masuk bila kerja? Awak siapa nak tahu? Ikut saya lah. Baru tahu. Okey, jadi kita dia berbuhayat murung skizofrenia. Sebab itulah kalau tengok budaya masyarakat kita sekarang ni kan, artis ke apa, kalau ada masalah dia berkata, saya ni yang mengalami depression. Depression kalau ikut Kerjaya, dua penyakit yang jadi masalah lah pada kita ni lah, untuk Kerjaya kita, skizofrenia dan bipolar. Itu dia kacau. Tapi kalau murung tu dia tak masuk lagi untuk dia kacau Kerjaya, laluan Kerjaya kita. Kes satu yang seorang polis yang langgak kan, dekat mana tak? Dia langgak, polis trafik dia langgak. Tu kes skizofrenia lah kan. Dengar bisika, ada halusinasi dah. Okey, jadi dalam konteks raya tu, kalau konteks raya, soalan perfectionist, soalan perbandingan. Itu menyebabkan kita kadang-kadang kita nak balik kampung pun jadi tak mau. Jadi masalah. Yang seterusnya financial problem lah, duit tak ada. Dia pendekat habis gaji dia, beli macam-macam time raya. Lepas tu renyeh. Ni sorang-sorang. Mana dah duduk pinjam saat duit raya nak. Dah duit siling putih habis duk kira kan. Financial problem. Sebab itulah untuk mengelakkan perkara-perkara macam ni, okey, kadang-kadang soalan-soalan daripada orang tua-tua kan, orang tua-tua tanya kita, ni bila nak nikah? Tua dah. Dia pun hayat tua dah. Orang lain masa zaman tok dulu 20 tahun dah nikah dah dengan Tok Wan Hang tu. Tok Wan Hang Tok 16, Tok Wan Hang 20.
Tak boleh buat macam tu ke? Dia buat ayat tu. Jadi stres. Yang juga kahwin tak dapat anak. Ada student PhD saya seorang. Dia kaunselor dekat LPPKN ni. Dia buat kajian pasal pengekalan perkahwinan orang yang tak ada anak dalam tempoh 5 ke 10 tahun. Kajian dia lah, psikologi keluarga. Macam mana cabaran dia apabila balik ke kampung. Tu dia tanya, anak bila? Anak. Dia kata apa? Dia tak nak jawab lain kali. Tak apa, nanti saya order kat Shopee. Dia sampai orang tu tanya, anak mana? Anak. Ya ke anak tu nak order kat Shopee, TikTok, tekan beg kuning ke? Dia tanya tu. Padahal benda tu bukan, kan? Dia tak mengaji lah psikologi. Dia kata kita kena jaga. Dia tak nak, dia kata time tu lah. Seorang lagi kata dah dapat anak lelaki, anak perempuan mana? Bukan tanya, biasa bukan tanya melawak-melawak, tanya suruh Tuhan anak perempuan bila ni? Depan-depan orang. Anak perempuan bila? Anak lelaki dah dapat, anak perempuan mana anak perempuan? Tu yang jadi okey. Tu yang dari sudut hubungan keluarga. Dari sudut lain tu, perbandingan kerja apa. Macam Tin kata tadi, kerja apa, kerja apa, gaji berapa, realiti. Ya, realiti berlaku. Seorang ni kerja macam ni, ya, duduk kampung. Seorang ni balik KL, bawa kereta besar. Hang tak boleh jadi macam dia ke? Ayat tu ada tak? Ada. Ni duk main mengadu banyak. Kita pun tak larat, kan? Tak larat nak ni kata, saya pun ada limit terima kes. Kerja saya pun pening. Dia ada limit dia. Kalau tak limit, dia masalah. Ada seorang kaunselor daripada satu institut. Dia main, suami dia pegang. Suami dia pegang. Bila suami dia pegang, dia main jumpa. Dia kata, boleh tengok saya Ustaz? Okey, tengok. Okey, saya nak tanya betul-betul ni. Kaunselor kan, hari ni terima berapa kes? Dia kata terima 12 kes. Tu dia, 12 kes dia ambil. Sesi kaunseling kadang-kadang makan masa sejam ke 2 jam. Dia ambil 12 kes. Tak masuk kes online lagi. Macam mana tak pening? Kemudian kes-kes tu dia sedut. Tahu dia sedut? Dia tak lepas kan? Sedut dia duk layan pula. Dia pula penggemar cerita Korea. Campur Korea pula. Lain kali jalan pening. Dia absorb semua. Lepas tu kadang-kadang tu lah kena belajar ambil kes dan belajar lepaskan. Nak belajar lepaskan tu lah ada kaedah-kaedah nak lepaskan, bukan lepas akar no. Nak lepaskan hak benda kita sedut tu. Menyebabkan kalau tak lepas, dia akan jadi pening. Macam kita lah, kita ada anak. Cik Zaidi lah, 5 orang anak kan, 4-5 orang. Main-main seorang anak cerita kat kita masalah. Okey. Main kedua cerita. Main yang ketiga cerita. Main yang keempat cerita. Main yang kelima. Terbuka kita tahu. Kena main, kena kopi dulu, pergilah. Masalah banyak diceritakan kepada kita. Itulah kaunselor juga. Kaunselor pun macam tu juga. Dia jadi macam tu disebabkan oleh terlampau banyak masalah. Macam tu juga apabila kita balik ke kampung, perbanyak persoalan-persoalan yang ditanya. Kan? Kadang-kadang persoalan yang bab-bab tu lah, individu bab compare, bab ni duduk kat meja makan pula tanya. Masuk lagi hak benda-benda negatif, masuk lagi benda-benda negatif. Menyebabkan kita pun jadi tak berfungsi dengan fungsi yang baik. Menyebabkan kita kadang-kadang duduklah tepi, orang kata alok dekat kampung tu. Alah, tu ambil batu balin. Memanglah salah satu kaedah untuk elak terapi dia, tulis dalam kertas, adalah kaedah macam-macam. Komok kertas tu, balin, masalah hilang. Ada juga tak hilang. Ada juga apa benda lah aku buat ni kan. Ada juga, sebab itulah dalam Quran sebut apa? Innal insana khuliqa halu'a. Kan manusia ni diciptakan suka keluh kesah, gelisah. Wa idza masahu syarrul jazua. Apabila dia ada masalah, apabila apa benda kesusahan berlaku kepada dia, jazua. Dan jadi ni gelisah, keluh kesah. Wa idza masahu khairu manua. Apabila dia diberikan nikmat dan macam-macam, dia bakhil pula. Illa al-musallin, kecuali orang-orang yang menunaikan
Solat. Allah sebut kat situ. Solat. Jadi orang yang ada masalah murung ni ada masalah iman ke? Tu soalan pula dah. Ada masalah iman tak? Dia tak menghayati ke Al-Quran tu? Sudah. Soalan. Dah semayang tahajud, dah semayang ni, semayang ikut ni, semayang tarawih, semayang pasal apa? Murung juga. Saya pernah bagi terapi seorang kepada seorang mudir Mahat Tafiz 30 juzuk 30 juzuk dalam kepala. Tak apa. Dia main, bini dia pun 30 juzuk dalam kepala. Dua-dua orang. Dia seorang pelajar, dia bukan soal, dia mudir, lepas tu dia sambung pelajaran pula lah, tapi mudir lah. Tanya, dia main dalam keadaan macam ni lah. Takkan kita nak tanya abang pasal banyak-banyak ni dia dah praktis sekarang, kita tak tanya lah abang tu, kita tanya abang simptom-simptom dia sekian. Rupanya macam dia beritahu lah, tekanan yang dia dapat daripada mertua. Mertua bagi tekanan dekat dia, awak hang ni duk mengajak orang ngaji ni, hang ni macam mana nak bagi anak aku makan apa? Sudah. Dia buat ayat tu. Itulah ayat kadang-kadang kena untuk orang nak pergi pergi melampau, minta masuk Minang. Hang ni dia buat ayat tu. Hang ni gaji hang berapa? Boleh tunjuk slip gaji tak? Boleh. Tekanan tak? Tekanan. Dia walaupun dah kahwin 3-4 tahun, tak nampak anakku ni tak macam anak orang semua. Dia main compare. Anak orang sebelah tu kan, dia pun ngaji tapi tak macam dengan hang. Dia buat ayat tu. Dia buat ayat tu melelong lah. Kalau kita baca Al-Quran dia sambung elok lah, tapi bab-bab ni dia pening. Masuk kata orang yang ada masalah kemurungan ni tak semestinya tak mengganggulah keimanan dia, ketakwaan dia. Manusia ni diuji lah kan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfi was samarat wa basyiris sabirin. Manusia ni diuji dengan apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, diuji dengan ketakutan. Takut tu bukan takut hantu saja. Dia bukan takut hantu, takut dengan realiti kehidupan. Realiti kehidupan dia macam ni, tapi tak ikut timeline dia, tak ikut pipeline dia. Jadi dia lari sikit kan. Aku ni kalau ikut standard aku umur 20-30 tahun ni, aku dah ada kejaya, dah ada gaji, dah ada kereta, tapi dia lari sikit. Masa umur sekian ni macam jatuh, macam terbabas sikit. Tak jadi yang macam yang di plan tu, yang inilah diaturkan. Jadi dia akan bawa kepada masalah ni lah, masalah kemurungan. Jadi tak semestinya orang yang maksudnya kelemahan iman tu tak adalah bagi orang yang masalah kemurungan ni. Jadi orang yang murung pun kena pada orang yang beriman, beramal soleh. Orang yang hak oha-oha pun ada murung juga. Tu benar realiti kehidupan manusia ni, nama manusia. Kadang kita okey, kadang kita tak okey. Hak tukang cakap ni pun kadang okey, kadang tak okey. Standard. Jangan kata oi hak tukang cakap dah macam tu juga. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kan? Hak main mengadu kat kita, pun kita menyediakan telinga untuk mendengar. Kan? Menyediakan telinga untuk mendengar. Jadi kita dengarlah. Ada satu kes. Kita masuk kes lagi lah. Kes ni ni kes sekarang ni saya duk bagi talk kat Jabatan Agama kan. Saya tanyalah tiap-tiap bahagian undang-undang keluarga ni apa masalah kes rumah tangga lah, banyak yang mereka urus. Kes law ni banyak adalah suami yang homoseksual. Homoseksual banyak. Kes-kes macam ni. Jadi eloklah noh. Ada seorang saya ni kita highlight kita ni lah. Ada seorang patient tu datang kepada saya. Badan dia tough. Badan muscle. Cacik Zedi tu. Dia pergi biji pun. Badan hak jenis ketui tu. Kena ketui. Kita ni hak jenis tak ada one pack ada, six pack. Badan ketui badan ni. Dia ni orang atau tu sesi tu berlaku dekat Putrajaya lah. Masa sesi tu dia nak jumpa kita kata apalah. Dia datang muka ni lah, muka bukan muka hak jenis ni, muka hak
Nampak firm lah muka dia ni, okey tak apa. Dia memang teriak. Allah, siapa pula dah, aku buat apa, tarik dengar dia kan teriak ni. Teriak macam budak-budak. Macam kan, macam budak-budak yang habis teriak tu dia pasal apa kata saya nak nikah. Okey. Kata, "Ui bagus. Nikah lah. Panggil lah saya." Panggil jemput lah saya. Saya nak nikah. Tak apa, nak nikah. Galak. Ada mana calon ni kata. Kalau nanti bawa mai kita ni sikit lah, kita sembang-sembang tentang cabaran nak nikah ni, tak apalah. Dia macam. Tapi saya, hati saya ni tertarik kepada lelaki. Allahu Akbar. Lelaki sama lelaki. Jadi apa yang berlaku? Jadi macam mana? Pasal apa? Saya kata pasal apa awak boleh datang ke sini? Saya pun lepas dia kata tertarik pada lelaki, saya pun sudah kata sudah. Aku serius. Lepas tu saya pun ke belakang lah. Tak apa. Tertarik kat lelaki. Lepas tu macam mana? Ni bawah kaunseling, bawah JAKIM lah. Macam mana kata boleh main sini? Tu kata kesan daripada sosial masyarakat ni penting. Saya tengok kawan saya, dah kahwin, ada anak. Aku ni nak sampai bila macam ni? Aku ni nak sampai bila macam ni? Bila kita korek balik, tekanan dekat keluarga tu ada. Dia balik macam balik raya, balik apa? Bila nak nikah? Padahal naluri dia tu songsang. Naluri dia tu pelbagai. Dia main kepada kita, dia orang berpangkat kan. Dia kata, dia jenis orang-orang berpangkat ni, cara nak layan depa ni kena ada skill sikit. Depa main nak confirm, tahu nak main nak confirm. Kalau saya buat macam ni tak salah kan? Tak salah kan? Dia buat macam tu. Naluri saya macam ni. Kan ustaz kan, doktor kan. Dia main kan macam tu. Tak tahu lah. Tak ada jumpa ke tak macam tu. Dia pun main nak confirm kan. Kalau saya buat macam ni tak salah kan? Contoh ada kes, dia bergaduh dengan jiran dia. Kalau saya ni, alah kucing saya, dia belah kucing kan. Alah kucing saya pergi berak 3-4 ketui kat rumah dia. Dia pergi pijak sikit. Tak salah kan? Tak salah dia buat macam tu. Dia main macam tu. Orang profesional lah, kita nak layan macam mana. Ni dia main, saya tak salah kan? Saya menaikkan naluri saya kan? Nak jawab macam mana? Jadi nak jawab macam mana? Dia main ayat macam tu. Dia kata tekanan. Dia balik raya, orang tanya bila nak nikah. Dia tanya bila nak ni. Dia main macam tu. Dia kata saya dia dah daripada zaman remaja dah mula sekolah asrama. Dia kata dah mula dah naluri dia songsang tu. Tu kata kadang-kadang perlu sekolah yang campur lelaki perempuan ni, perlu juga. Bukan apa, sama-sama lelaki ni dia bukan dah kata sebab di Malaysia sekarang ni tak silap 93% HIV disebabkan homoseksual, 2% yang disebabkan hetero, disebabkan lelaki perempuan. Hal lain tu lebih tu jarum. Dulu jarum kan, lah ni kes tu. Okey, dia kata apa? Saya ni dah tekanan, dia kata tekanan mak ayah suruh ni. Lepas tu tok nenek suruh ni. Balik kampung orang tanya pula dah. Balik raya dia tanya pula dah. Sepupu dia dah anak pinak apa dah tanyalah. Saya orang tanya bab soal gaji, saya tak kisahlah. Saya kerja gaya dia bercakap pun saya. Okey. Tapi masalah dia kata, salahkah saya di sisi Tuhan? Saya meraihkan naluri saya. Tak salah kan? Dia buat ayat tu. Dia buat ayat tu. Gaya. Kita kena garu-garu luku tau, garu-garu luku. Pang lagi. Kita kena garu lah, kata garu bukan garu kepala dia, luku dah dah. Kena tu kata kita kata pandangan bagus, memang tak salah meraihkan naluri, tapi yang mengikut syarak lah. Jangan kita mengikut syarak. Syarak suruh apa? Fitrah lelaki perempuan nikah. Bukan lelaki sama lelaki nikah. Tak salah meraihkan naluri seorang manusia. Islam tak
menolak meraihkan naluri yang tak bertentangan dengan syarak. Yang tak bertentangan dengan syarak, jalanlah. Nak bagi dia mudah. Tengok aktiviti pun dia buat. Allah. Nak cerita pun tak gemuk. Nak tahu ke tak? Kita tengok nak termuntah dengar. Sampai terlibat liwat dah. Sampai duk tengok apa pornografi apa KKK dah. Terlibat sampai 4 kali seminggu. Tu dia kita kata, ya Allah, liwat kes. Hai kata. Sampai macam tu. Dia kata, awak pasal apa duk banyak sangat? Saja tanya soalan santai. Dia tak boleh soalan ketat dengan dia ni. Soalan yang santai, awak laki banyak sangat tu kata. Tak takut kena HIV ke apa ke? Kita tanya soalan tu kat dia lah. Tak takut ke kena HIV ke apa? Dia kata bila dia buat benda tu dia rasa release. Macam orang ketagihan arak lah. Pernah tak kita jumpa orang kita je orang tu arak. Yang mai dah yang kes orang Melayu kita tunggang ketagih arak. Kata ayat TOI banyak, awak pun minum ayat tu. Saya kata kat dia, TOI pun ayat kala macam tu, pasal apa duk ditelan ayat tu? Ayat tu hang jadikan macam-macam lah, smoothie, kopi lah ayat. Duk ditelan ayat tu pasal apa? Dia kata dia minum tu dia rasa dia rasa release. Tu kata kita kena pandu dia untuk ke arah macam tu lah. Dia terlibat macam tu. Lepas tu kita lakukan terapi kat dia. Apa doa yang boleh lakukan? Antara yang kuat boleh kita amalkan adalah Ya Latif. Zikir Ya Latif tu. Tu kalau kes orang gaduh laki bini pun Ya Latif lah. Salah satu lah. Ya Latif, Ya Latif. Ni salah satu lah yang kuat yang boleh diamalkan. Selain daripada amalan-amalan dia yang boleh kita katakan, kita jangan kata hang daripada 4 kali hang kena berhenti terus. Dia kalau kes jumpa orang ketagih macam ni, tak boleh buat macam tu. Dia kena sikit-sikit. Kalau tidak dia lari terus. Sekarang ni apa kesan dia? Dia dah kahwin dapat anak. Sikit-sikit lah, kena step by step. Ada sini kaunselor ke apa tak? Tak. Kalau ada tu, saya nak abang lah kena peringkat. Macam tu juga anak murid yang main ngadu kat kita. Hang ni suami saya, kita ada buruk ayat hang ni. Maksud kata kena sikit demi sedikit lah, supaya dia tak lari daripada kita lah, untuk kita bantu dia. Sebab itulah kena hati-hati. Banyak kes yang berlaku lah. Sebab itulah desakan di masa musim perayaan, masuk balik pada topik adalah macam itulah cabaran-cabaran yang dihadapi dah, adalah cabaran tekanan untuk perfect. Yang kedua, tekanan untuk bandingkan. Itu yang menyebabkan kadang-kadang orang nak balik. Dulu kes-kes zaman kami zaman kecil-kecil dulu kan, berapa tahun bila? 96 ni zaman Gen apa tak tahu? Gen mana dia? Gen apa tak? Saya tahu 80-an. Cik Zaidi 90-an kan? 70-an. Zaman-zaman kita dulu, orang duk compare, balik kampung orang duk compare apa? Rizal buat risau, UPSR berapa? Takut nak tengok sepupu aku 5A, 4A, aku tak berapa nak ada A. Kan? Puak menekan call, berapa ni? Berapa A? Kan zaman tu. Zaman berubah-ubah. Zaman berubah-ubah. Kalau zaman sekarang ni, kita tengok lagu raya pun berubah-ubah kan. Sat lagu alamak, sat lagu lepas tu alamak raya kan, raya terbabas raya awal, keluarlah lagu alamak. Tengok lagu raya pun lain-lain. Tetapi lagu raya yang macam mana, yang evergreen, hak lama-lama, hak jadi sedap dengar kan, yang menjadi panduan kita lah, panduan untuk nak dengar kan. Macam tu juga zaman sekarang. Kadang-kadang ada panduan-panduan yang diberikan oleh orang dulu yang boleh kita praktikan, ada yang tak boleh. Sebab itulah kalau dalam Islam, dalam kaedah fiqh tu taghyirul ahkam bi taghyiril azman, iaitu perubahan hukum berlaku mengikut peredaran zaman. Maksud kata kadang-kadang benda tu berlaku zaman ni dulu, zaman bukan zaman TikTok, bukan zaman ni, zaman sekarang. Sebab itulah ulama-ulama dulu dah bahas dah. Salah satu hukum yang mereka bahas apa? Hukum tawaf pakai helikopter. Tak terfikir boleh tak tawaf pakai helikopter? Orang kaya, kita kata orang-orang dulu tawaf yang tak menjejak tanah, sah tak tawaf? Orang-orang billionaire ni, mereka mana nak mau kadang-kadang nak ni, boleh tak?
Ulama dah bahas dulu lah, tawaf tak menjejak tanah. Macam mana hukum berlaku? Kadang-kadang ulama-ulama dulu pun dah kadang-kadang tu yang perkara-perkara yang perlu kita tengok balik kan. Tengok baliklah tekanan-tekanan yang berlaku, yang menyebabkan kadang-kadang kita ni merasakan, kadang-kadang kita balik dengan rasa yakin diri. Balik kampung jadi rendah diri. Balik dengan yakin, aku yakin. Balik-balik jadi rendah diri. Dengan penuh perkataan perlinya, menjatuhkannya, perkataan yang kadang-kadang kita rasa Allahu Akbar. Kan duk compare pula hang ni, perempuan pula duk compare pula. Hang ni aku nampak dulu Tok Wan, hang nampak putih kau, awak ni nampak gelap. Orang perempuan lagilah dia touching. Ambil lah, duduk dalam bilik ayak lah 10 minit, 20 minit tak keluar. Tonyol lah, tonyol. Pasal pun ada kes macam tu yang berlaku. Saya balik kampung, dia kata baru ni, dia kata apa, ni klien perempuan lah. Tok Melakan kata awak hang ni dulu putih, lalu nampak hitam. Dia masuk bilik ayak, dia tonyol muka dia sampai 10-15 minit. Macam mana dia tak dia mempertikaikan apa yang ada dekat kita tu, jadi kita pun jadi macam Allah, kurang yakin diri. Itulah cabaran-cabaran yang perlu kita tengok balik lah, no? Tu yang soalan-soalan yang ditanya, soalan-soalan yang memedihkan. Apabila kita balik kampung, menyebabkan kita mula dengan stres, tak boleh lah kan. Bila tanya soalan tu dalam keadaan kita tersenyum, dalam keadaan hati kita teriak. Dia tanya soalan macam tu, dalam hati kita, kurang asam dia ni. Makcik kisah dia aku sumbat ketupat ya. Dia keluar, aku sumbat ketupat lah. Ada juga di kalangan macam tu lah. Tu kadang-kadang orang kata tak maulah balik kampung, tak maulah macam ni. Jadi macam tu lah. Tapi dalam keadaan macam tu kita kena tahu lah, kadang-kadang kita balik kampung ni bertemu kan. Apabila kita bertemu, balik kampung bertemu kawan-kawan, tu menggembirakan kita, seronok. Tiba-tiba dalam bertemu dengan kawan-kawan, jumpa alumni, tengok pula dah main compare pula dah. Main seorang tu main naik Velfire, kita main naik motor buruk kan. Main pula dia ni main naik, jadi duk compare, tiba-tiba jumpa crush dia pula dah. Ada tak berlaku? Ada pula dah. Apa tu jumpa pula ni, kalau kata kes pernah kena bully dengan kawan, ni muka pernah bully aku dulu. Ada juga. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita biasa je. Sebab itulah untuk nak elak benda ni macam mana? Kita kena benda ni kita kena mana? Lapang dada lah. Macam mana nak lapang dada? Susah tak? Bukan kita pergi duduk lapang dada. Pergi duduk tepi. Tu macam orang tinggal suku pula. Dia kena ketum pula. Buku ketum awak ada. Buku ketum ada. Banyak okey ketum. Sebab saya dah gaji ketum kan. Tak apa, kita cerita buku. Ada yang duduk lapang dada, kena lapang dada. Bagi ada seorang doktor, doktor pakar main. Dia main dalam keadaan menelong juga. Dia ada masalah kes ni lah. Ada perhubungan lah, rumah tangga banyak isu dah ni. Dia masuk saya kata kat dia, bagi orang lelaki ke orang perempuan, kadang-kadang dia kompleks sikit. Orang burung banyak lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan paling banyak? Lelaki. Statistik dia perempuan 2-1. Disebabkan lelaki. Masalah. Prinsip macam ni kita nak buat macam mana? Apa soalan ya? Tu kan orang takut nak nikah dia. Dia 2-1, dua perempuan, seorang lelaki. Perempuan memanglah dia fikir kompleks. Tuhan jadikan lelaki ni dia longgar sikit. Sebab lelaki kan satu saja dia mindset dia. Betul. Tengok mak-mak kita, kalau dia boleh masak ikan goreng, dia boleh basuh pinggan, dia boleh basuh kain, dia boleh lipat kain. Pelbagai. Orang lelaki kadang-kadang dia beli ikan kan, dia pergi beli ikan sekok. Nak berapa ekor? Beli ikan sekok. Cabai kat mana apa? Dia tak kata nak masak goreng ikan ni kan. Dia satu. Tu Tuhan jadikan
seorang yang kompleks, seorang yang biasa. Sebab itulah kalau kita terlampau stres keterlaluan, kita kena guna prinsip masuk telinga kanan, ikut telinga kiri. Jangan masuk telinga kanan, tutup telinga kiri, dia kumpul kat kepala otak. Saya kalau ada mai duk pelik-pelik, duk macam-macam rapu ni kan, saya kata tak apalah, biarkan dia lah. Dia ni kena ketum kot. Contoh lah kan. Dia jadi macam kita nak bagi kita punya mental kita okey. Kadang-kadang kalau kita tak menyebabkan ni, kita akan senyum berkat luar, menangis kat dalam. Sebab itulah perlu pada masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang kedua, bagi orang perempuan, kalau yang dia berada, doktor kata major depression disorder ke, dia kena pikiak gaya orang lelaki. Susah. Macam mana tu? Orang lelaki macam mana? Dia stres, dia pergi kedai mamak, aneh satu, dia tarik, hilang. Betul tak? Baik satu, dia tarik kedah, hilang. Orang perempuan sama orang lelaki, ni bukan nak compare lah kita ni. Orang perempuan sama orang lelaki, kalau dia ni 10 tahun yang lepas pun dia ingat. Betul tak? Ui, kuat ingatan ni, makan kurma kismis ni apa ni. Dia ingat 10 tahun lepas. Tetapi kedua-duanya ada kelebihan. Apa? Menyempurnakan masing-masing. Kan? Seorang yang yang kompleks tambah dengan seorang yang longgar. Orang lelaki ni longgar lagi. Cantum dua-dua, dia akan menyebabkan rumah tangga tu jadi okey. Berbanding seorang ada case client, dua orang PhD holder. Saya nak bagi tahu lah. Bini dia biasa-biasa saja. Lelaki dia, ya Allahu Akbar, jenis perfect. Dia campur semua lah. dia campur semua, dia cover semua. Bayangkan katil, bubuh cadar. Tengok ujung. Ni, meja ni, tengok. Elok tak sama dengan penjuru ni. Dia beletiak kat bini dia, hangit. Dia bagi syarahan sempena Maulid Rasul ma'ah hijrah. Semua dia bagi. Masak awak ni kurang garam. Pasal apa macam ni? Jom kita makan kalong macam Udin tak mau. Sebab dia pandai masak. Kata last kali 4 bulan dia bertahan. Sebab itulah kena tu dua-dua kita katakan terpelajar lah. Sebab itulah kalau orang yang mai yang macam ni, yang terpelajar macam ni, mai jumpa saya kata, kahwin setahun. Setahun, bagus kahwin setahun. Bergaduh dah. Duduk bilik sekali dah. Tak ni sekali dah. Kan? Okey, tak apa. Baru setahun kahwin kan? Okey. Ngaji dulu bidang apa saya tanya? Bidang medical doctor, bidang MBBS. Okey, tak apa. Bagus. Pandai dong belah-belah orang. Pandai, bagus. Kita kena kena garu-garu luku. Bagus. Berapa passion lah. Sekarang ni dia work mana? Sekian-sekian work ni, sekian-sekian. Okay, bagus. Lepas tu bila dia cerita sikit sorang-sorang bab-bab ni, saya kata pengetahuan rumah tangga anak peringkat tadika lagi. Kena belajar lagi. Kan, saya pun dah 13 tahun pun masih lagi belajar. Betul dah, kita confirm dah kita kenal pasangan kita walaupun dah kahwin 15 tahun. 35 tahun. Rasa dah betul ke kenal 35 tahun? Tu persoalan. 10 tahun, kenal dah 10 tahun. Tadi betul? Tak ingat. Tak ingat. Rasa betul dah kita kenal pasangan kita tu dalam tempoh kita tahun tu. Tambahnya baru kahwin setahun. Ada satu kes tu seorang, saya beritahu seorang lelaki. Ni bab masuk rumah tangga lah belum. Tak apalah kita. Ada seorang lelaki tu, seorang dia mamak sikit, seorang Melayu. Bini dia Melayu. Dia kahwin. Dia kata apa? Dia passion. Dia kata doktor, dia passion ni dia orang profesional juga. Saya nak keluar rumah, ikut saya lah kan. Saya kan lelaki. Ikut saya. Bila-bila saya balik pun okey kan? Kan? Syurga seorang perempuan letak kepada lelaki. Dua yang okey, tak apa. Isteri dia ni, bila saya interview, dia jenis apa? Dia jenis caring. Maksud kata, takutlah suami dia keluar naik motor, takutlah lori ke kena bunga. Jenis, dia tanyalah nak keluar.
Nak keluar macam mana? Nak keluar pukul berapa, nak balik pukul berapa. Dia jenis tu, dia bukan nak kata ni. Dia kata bini saya ni mengongkong, dia kata. Saya dengar dua-dua pihak. Saya katakan dia nak keluar memanglah kuasa tu ada pada lelaki, tapi cara rahmahnya tu, cara ni kita bagi tahulah. Orang perempuan ni dia risaulah. Kan kata hujan sikit pun dia kata dia tanya duk mana. Sebab apa? Sebab dia sayanglah dekat hang tu. Dah kata senang tu tahu. dia pun main nak confirm, boleh kan macam tu? Dia nakih naluri tu. Naluri siapa kan? Saya rangkan Allah kan ciptakan naluri macam tu. Kait dengan Tuhan pula dah. Macam itulah juga bagi seorang lelaki, seorang perempuan Allah ciptakan dah tu dah. Dah elok sangat dah. Elok sangat dah tu maksud kata kita saling lengkap melengkapi. Letiak saya ni. Lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Itulah cabaran kita, cabaran dalam berkeluarga, kita berinteraksi dengan masyarakat. Cabaran dia itulah cabaran soalan-soalan yang menyakitkan. Kadang-kadang orang kata mulut ni pedih daripada mata pedang. Mulut pedih daripada mata pedang. Jadi sebab itulah dalam apa-apa pun, bila kita beraya ke apa-apa kan, jaga mulut kita lah. Pi mana rumah orang ke, pi apa-apa jagalah. Soalan-soalan sensitif tu kalau boleh elak. Soalan-soalan yang kita dengar pun, kalau kita dengar soalan tu nyut dia main kat hati tu. Tu soalan tu sensitif lah. Jangan duk tanyalah kat orang. Kadang-kadang soalan kalau aku tanya ni jadi macam mana? Rasanya kebanyakan kita daripada kita ni ayat perkataan kasar sikit memayis dah. boleh bezakan buruk dan baik. Bila memayis, kalau dia kata kalau kata kita kata berakal tak apa-apa ni, memayis dah ni, dah boleh bezakan di antara benda ni busuk ke, benda ni tak busuk. Bila dah memayis ni, dia boleh bezakan lah antara soalan-soalan ni, aku pergi rumah orang ni, pergi rumah saudara aku ke, soalan-soalan ni jangan kita tanya. Jangan tertanya kepada orang yang berada, orang yang kita kunjungi ataupun kita berinteraksi dengan orang. Sebab ia akan menyakitkan hati orang. Bila menyakitkan hati orang, kalau orang tu menyumpah kita habis. Dalam istilah dalam Islam ni dia ada penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain ni tu bahayalah. Sebab Nabi sebut al-ainul haq, penyakit ain tu ada. Kalau ada benda yang boleh mendahului takdir, ni penyakit ain ni lah salah satu dia. Dia boleh terjadi dua benda, pujian terlebih dengan kejian terlebih. Kita pergi rumah orang, sebab itulah kadang-kadang budak-budak kecil tak boleh. Kadang-kadang tak, janganlah letak kat Facebook dia anak-anak kecil, bahaya. Orang tengok, orang puji lebih pun jadi masalah, orang keji lebih pun jadi masalah. Zaman Nabi dulu pernah dengar ada kisah dua orang sahabat Nabi tu yang mereka mandi, baju tak pakai. Seorang tu tengok, badan hang ni cantik lah, putih lah. Dia kata kat kawan dia lagi, tumbang kawan dia tu. Kawan dia yang dia puji tu puji, tumbang. Sedangkan Nabi yang kata ambil ayat wudu daripada dia, mandikan balik, baru dia boleh bangun balik. Tu kes penyakit ain. Bayangkan artis kan, lepas tu apa yang duduk kat Facebook dan macam-macam duduk ni kan, duduk cerita-cerita tentang kenikmatan. Boleh kita cerita kenikmatan, tapi jangan over sangat kan. Contoh, ada sehari kita masuk satu kes lah. Satu kes, ni kes ni yang terkesan lah kat diri saya tengok. Kita cerita kat orang benda yang nikmat. Hari ni aku pergi beraya sini, okey tak apa. Aku naik kereta baru aku. Cerita kereta baru aku baru beli sekian-sekian. Lepas tu duk tunjuk pula duit, duk baling-baling kat orang, tunjuk dekat Facebook. Sambil baju raya pakai. Tunjuk pula kebahagiaan kita sangat kan, dengan suami seorang isteri pegang tangan. Hari ni aku kat Switzerland, 10 minit lagi aku kat Jepun. Kerana kemah. Duk pula romantik pula duk ni. Duk pula tunjuk gambar yang keterlaluan. Dia boleh menyumbang kepada penyakit ain. Puji terlebih pun jadi, keji terlebih pun jadi. Orang yang tak ada kenikmatan tu, dia akan tengok, dia boleh beraya, aku tak boleh raya, dia kereta baru. Dia pun kata tak apa, kereta dia belanggang lah. Boleh jadi boleh belanggang.
Ada kes bukan kes dia tengok pula kena mata, dia ni nak tunjuk orang kata aku doakan kereta dia terbalik. Orang tengok macam tu. Sebab itulah kena hati-hati. Puji terlebih pun, kalau terpuji, boleh tak kita puji laki bini kita? Boleh tak? Boleh tak? Cikgu boleh tak? Boleh tak? Boleh lah, jangan tak puji. Tak dapat kek birthday pun teriak. Puji tu boleh, tapi jangan puji keterlaluan. Sega hari ni, okey lah. Jangan lu puji, hang ni segak, tak ada yang perempuan yang tersegak. Hang paling segak. Oh, dia boleh puji sampai terangkat. Bukan jack biasa, jack terbalik kereta. Jack terbalik. Takkan jack sikit-sikit dah lah, ni jack terbalik. Puji boleh, kan? Jangan puji keterlaluan. Kalau puji keterlaluan nak buat macam mana? Terlajak. Contoh, tutuplah dengan bismillah, tabarakallah. Tutuplah dengan yang tu. Kita pun kadang-kadang terlepas mulut kita ni kan. Kadang-kadang puji anak kita. Aku contoh, ada pasangan suami isteri, dia kahwin-kahwin, dia gelap ya. Bini dia pun macam tu juga. Color kan contoh, anak aku putih. Ya Allah, anak aku putih tak macam aku. Ada kes. Dia puji-puji, salah. Boleh puji, tapi jangan keterlaluan. Jadi kena hati-hati. Pujian jangan keterlaluan. Kita boleh puji cantiknya berhari raya ni, boleh. Kita puji boleh, tapi jangan keterlaluan. Okey. Ada satu kes yang saya catat tu, satu kes last. Ni satu kes yang kita boleh ambil iktibar lah. Hanya kes realiti lah. Realiti yang berlaku lah. Tahun 2000, tak silap saya 2015, 2014, 2015. Masa saya bertugas kat Darushifa Bangi. Saya perawat dekat sana. Pukul 10.30 malam datang, suami isteri datang. Dia bawa macam satu kain kapan besar, panjang ni. Allah, saya kata saya nak balik dah ni. Dia main letak muk panjang ni. Panjang macam ni kapan kan, tapi dia pendek macam ni. Kalau betul-betul ni lah. Dia bubur benang apa? Bubur dawai besi siap tepi tu. Dia kata saya jumpa benda ni dekat belakang kereta dia tu lah. Setelah ustaz bagi, dia kata yang pelik dia, saya masuk suami isteri ni dekat rumah saya okey. Main masuk dalam kereta saya lawan cakap bini saya, bukan tumbuk saya, lawan cakap. Ni dia main-main ni habis. Siapa cakap? Anak cakap kan? Tak, bini saya cakap. Lepas tu bini dia kata, dia tengok saya, laki saya cakap. Lepas tu lebam, laki saya tumbuk. Ni bini saya tumbuk. Dua-dua orang masuk saja kereta, lawan macam lawan Street Fighter tu kan? Ryu lawan Ken. Gedebung dalam kereta. Keluar kereta, okey. Sudah. Lepas tu ada ustaz bagi ayat tu, dia kata kes isu, okey jadi isu ni lah. Ustaz tu bagi ayat sebut kat kereta saja. Sebut. Allah, lupa kain kapan panjang tu. Belakang kursi belakang. Tu belakang kereta anak dia duduk tu. Dia bawa mic kat saya, alamak, aku nak buka ke tak mau buka benda ni. Aduh, aku nak balik dah ni. Panggil seorang lagi perawat, main kita buka lah. Tahu buka ada apa? Buka saya pun baca doa sikit, buka benang ni sebelah, buka ni sebelah, buka. Ada satu ketui kayu panjang, paku penuh kayu. Alamak, kata apa benda pula dah. Buka satu, tahu bulu-bulu bahagian kemaluan tu penuh, berterabuk dalam tu. Lepas tu kemian penuh. Satu lagi gambar Facebook dia dengan suami dia pakai baju cowboy, dua orang. Paku ada benang dicucuk di bahagian kemaluan dua orang kat gambar tu. Saya tanya fungsi ke tak? Tak fungsi lah. Saya baca doa, saya tarik, menggelupur. Saya tarik kat gambar, menggelupur. Sebab itulah Facebook ni bukan Facebook, hati-hati lah kan.
gambar koboi. Saya buka gambar tu, lepas tu bahagian muka dibakar dengan benda tu lah. Dengan dibakar benda tu. Dia kata jumpa time ni, lepas tu bila kita cuba nak hapuskan benda-benda tu, dia mengelupu sakit lah. Doktor kata kat dia, you ni ada depression, you ni ada skizofrenia. Tapi disebabkan jenuh lah, ada telan ubat. Sebab tu kena hati-hatilah benda-benda macam ni, hati-hati. Boleh nak pakai Facebook, nak apa ni, tapi cumanya jangan tunjukkan. Kalau kita kata kalau bubuh tu jangan nampak sangat yang nikmat yang keterlaluan sangat, menyebabkan dia jadi masalah lah. Sebab itulah hati-hatilah lah. Hati-hati, kita tak ada masa noh. Terlebih masa. Jadi sebelum nak ni kan, kita ni lah, ni buku yang saya tulis lah. Jadi tokan. Ni buku yang saya tulis, Kemurungan. Ni siapa yang murung boleh beli. Bukan saja dia nak kata dapatkan RM20. Ada satu lagi buku berkaitan psikotik. Ni terbaru 2026. Ni berkaitan dengan gila lah, isu-isu skizofrenia lah, dengan bisikan, dengan apa semua. Dan beberapa lagi lah yang saya tulis lah dengan sahabat saya ni pasal gigi. Siapa yang ada gigi boleh beli. Tak ada gigi pun boleh beli. Rahsia gigi. Ni saya tulis dengan pakar dekat IPPT lah, pakar gigi lah. Ada berkaitan hukum-hukum semua ada kat sini. Apa lagi kita ni berkaitan dengan ilmu balaghah. Siapa ngaji sekolah agama tu ngaji tak? Siapa sekolah agama? Macam mana yang kita duk baca ruqyah dekat orang tu, dari sudut ilmu bahasa dia macam mana? Main baca ya kita kan. Sebab itulah ada seorang pesakit main kat saya, "Ustaz, pasal apa ustaz baca ni jadi? Saya baca tak jadi." Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'min Ar-Rahmanir-Rahim. Dia macam itu. Jadi bacaan kita pun kena betul. Dia baca tu. Jadi kena hati-hati dah. Ada kes-kes kemurungan disebabkan oleh, bukan disebabkan oleh isu-isu medical ada, isu-isu yang berkaitan dengan spiritual pun ada. Sebab tu kita boleh membeza-bezakan. Kalau isu kemurungan disebabkan oleh isu fizikal ni, selalunya dia waktu-waktu bila pun dia kekal dia punya apa simptom-simptom tu lah. Tapi kalau ada masuk spiritualnya, waktu asar ke maghrib tu dia lain sikit. Dia rasa benda berjalan dekat badan, dia rasa sesak nafas waktu tu. Waktu timing dia tu ketara sangat, time tu sangat ketara. Dia jadi blur, dia jadi macam wayar putih tau, wayar putih. Dia jadi macam time tu lah ketara. Ketara, dan waktu dia akan stop lebih kurang pukul 10 malam, 9-10 malam. Waktu macam tu. Kemudian dia jadi balik. Jadi macam tu lah, waktu timing dia macam tu lah. Kalau waktu timing dia macam tu, kena check juga dari sudut aspek spiritual jugalah. Kalau ada last satu kes. Minggu lepas ada seorang kes, seorang pelajar daripada UK belajar. Dia main, kak dia terpaksa pergi ambil dekat UK. Makan ubat mental dah 8 tahun lah. Tapi ada campuran. Bila campuran ni, doktor dah nak hantar ke Jalan Perak lah. Jalan Perak kan. Jalan Perak, jadi kakak dia terpaksa pergi ambil. Makan ubat mental 8 tahun dah. Jadi cek isu gaduh dengan jiran. Tak apalah, satu kes menyebabkan simptom-simptom murung tu ada pelbagai. Simptom murung, simptom skizofrenia pun ada, dengan bisikan. Jadi kita cek. Itulah. Sekadar itulah daripada saya. Terlajar lah kan. InsyaAllah boleh 1-2 soalan. 1-2 soalan siapa dah tanya. Yang boleh jawab, dia jawab. Ada yang soalan ke? Sebut sikit. Syah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, start lah. Okey, ini berkaitan dengan contohnya tadi ke doktor ada sebut berkaitan tentang isu-isu realiti kan dalam masyarakat dan lebih kepada bentuk kita sebut orang dewasa lah. Tapi bagi dalam bentuk yang peringkat yang lebih muda, sebagai contohnya kalau kita dalam lapangan pendidikan, sebagai contohnya kemarin dulu ada berkaitan dengan satu kes darjah 6, tiba-tiba dia main kata naik tingkat atas nak terjun. Kan sebab apa? Sebab stres. Kan kita pun stres sebab apa? Sebab ngecek-cek pun kan jadi sure. Tapi dia lah kena tahan lah. Kawan-kawan tahan kan. Kalau untuk kita dengan isu-isu berkaitan dengan pada peringkat begitu, bagaimana kita pada pandangan doktor kan? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat, dan juga apa dari segi
kemungkinan faktor-faktor yang berlaku pada pangkat yang lebih muda. Okey, ya. Sebab itulah kalau kita tengok kemurungan ni dalam peringkat umur yang biasa ni, ada tak budak 3 tahun datang? Saya murung lah. Ada 5 tahun datang kan. Mungkin peringkat sekolah rendah tu dah mula daripada balik dah ni dah boleh berfikir dah. Sekarang ni cabaran ni adalah terdedah dengan digital. Digital ni. Dia tengok cara ni okey, cara nak saya ada kes juga, kes budak. Kes seorang budak 5 tahun. 5 tahun dah. Darjah 5. Dia buka tudung dia. Penuh ni. Bukan penuh jerawat. Jarum peniti jarum tu dia cucuk kat tengkuk dia. Kata tahu mana cara ni. TikTok. Sebab itulah kalau umur darjah 6 ni, darjah 6 ke 5 ni, kita kena explore dia punya history dia dulu. Adik tanya dia pasal apa stres macam mana kawan ejek. Bully pun salah satu penyebab kepada tekanan lah budak-budak. Kadang-kadang budak dia rapuh lagi kan. Dia tak macam mungkin lah orang dulu dia kata lebih kuat lah, ejek lah macam mana pun kan, tak ada apa. Sekarang ni kita terdedah dengan sumber yang pelbagai. Cuba cek dia punya history dia dulu. Cikgu sekolah, lecturer kan lah? Boleh? Lecturer lah, okey tak apa. Kena cek, tengok history dia punya ni macam mana, apa penyebab dia, tengok penyebab dia dulu. Kita cuba tackle penyebab dia dulu. Sebab budak-budak ni dia lebih lembut untuk mudah berbanding dengan orang yang dah dewasa. Kita guna macam pendekatan tu lah, pendekatan yang lebih lembut, realistik bagi dia lah. Dan kalau boleh lah, kita tanya sumber dia tahu mana cara tu, untuk kita detect sama ada orang yang, kalau orang dewasa kita tahu dah, dia tahu dah cara nak bunuh diri lah, nak macam-macam kan. Dekat Jabatan Pulau Pinang ni tempat lah banyak yang nak buat terjunan kan. Tapi kalau budak-budak ni kita kena cara soft spoken dengan dia lah, cara approach dia tu dengan approach yang lembut lagi lah kan. Jangan kita gaya approach orang dewasa. Jadi cara mana nak approach? Cara yang lebih santai, tanya sumber dia tahu mana cara tu. Yang kedua, macam mana penyebab dia, sumber-sumber dia penyebab kepada dia stres ni. Kalau kes bully, kita cuba tackle kes bully. Kalau kes berkaitan dengan emosi dia, yang boleh kita bantu, contohnya dia ada broken family, dia ada mak ayah gaduh kan, mak ayah dia ni kan, kita cuba tackle cara tu lah. Kadang-kadang budak ni ada kes mak ayah broken family, mak ayah dia gaduh kan. Mak ayah dia ada satu kes mak ayah dia gaduh. Kalau bergaduh, mak dia mesti ambil pisau letak kat tengkuk mak dia sendiri. Dia pun dapat contoh macam tu. Jadi daripada pengalaman, mak aku buat macam ni, aku pun boleh lah. Dia tengok pula cerita-cerita pendedahan tu. Sebab tu bahaya sumber digital ni sangat-sangat bahaya. Ada kes yang itu dia cucuk tudung. Ada kes yang darjah 5 tu, dia kata dia depressed, kena bully kat sekolah kan. 5 darjah 5, seorang lagi tingkatan 5. Macam tu juga kes yang sama. Dia buka tudung dia, dia setrika tudung dia. Tingkatan 5, saya cerita tingkatan 5 ni. Dia setrika tudung dia pakai tudung. Dia ambil jarum peniti tu, terkena tengkuk dia. Pak. Masalah hilang. Jadi aktiviti dia hari-hari ambil jarum tu, ditunjuk kat tengkuk dia. Ada tak? Ada. Ada yang kes dia buka tangan dia penuh ni, dia cucuk. Bukan aku puntur. Aku puntur. Dia bukan aku puntur. Aku puntur lah ni. Ni aku apa dah tahu lah. Dia cucuk. Tengok dia buka tudung dah tu dia. Ni tengkuk habis ni. Dia hilang 1-2 jam, simptom tu main balik. Dia cucuk balik, hilang pula. Dia cucuk pula. Ada seorang tu main, dia kelak tangan, tak kelak jap ni, kelak ni. Ni anak bukan anak orang biasa, anak orang profesional. Dia kelak tangan dia ni. Dia ni habis. Kita ingat tekan ni saja. Dia buka sampai lengan dia tu, dia habis. Tahu mana kelak benda ni daripada media sosial. Untuk cepat, untuk hilang stres. Tu darjah 5, darjah 6, okey macam tu. Jadi
kita kena detect sumber dia dulu lah. Sumber dulu baru kita guna pendekatan orang kata tadarus ni, macam kata slow lah, step by step lah. Dia tak boleh terus kita kata hang tak buat berhenti, kau tidak jaga hang. Memang dia lari pada kita. Budak-budak memang lagi kena ni lah. Lama-lama budak Gen Z lah ni kan. Dah ni Gen Alpha lah. Gen Z je kan. Kami budak Gen Z. Tengok tu orang kata dia yang fragile lah sebagainya. Tapi itulah budak-budak sekarang yang berlaku. Bukan Malaysia saja, kat luar pun berlaku. Jadi kena tengok sumber dia, punca dia. Kita cuba guna pendekatan yang lebih mesra lah macam mana nak buat. No? InsyaAllah. Jawab tak apa. Kasih jawab tadi. Mungkin soalan terakhir daripada saya nak tanya. Okay. Berbalik kepada yang kaya tadi kan. Kaya. Sebab saya perasan Kaya je lah. Rata dah video kita. Saya perasan lah macam pengisian doktor hari ni. Saya perasan case by case yang doktor ceritakan sebenarnya untuk membina empati. Untuk membina empati kepada setiap penderita. Mungkin kita tak terima kes macam doktor. Dan juga kes-kes setiap hari kita tak expose, didedahkan macam ni. Kita tak tahu. Jadi adakah mungkin kita perlu teruskan menimbulkan kesedaran kepada masyarakat umum berkenaan dengan menambahkan nilai empati dengan kes-kes macam ni. Sebabnya mungkin doktor menceritakan kat sini, kebanyakan yang main kat sini orang yang mau berubah. Dan juga yang menjadi isunya ada orang di luar sana yang mereka sendiri yang tak mau berubah dan sebagainya. Adakah solusi yang saya nampak ni adalah mungkin kita perlu berlapang dada lah untuk menerima soalan-soalan pada masa adakah kita perlu terus memberikan nilai-nilai empati, kesedaran kepada orang lain, dan adakah itu perkara yang sentiasa berterusan yang itulah mungkin nak buat benda lain mungkin agak berat lah. Kita pun tak ada macam CJ bukan benda psikologis ke clinical psychologist untuk terapi dan sebagainya. Adakah kita kena terus untuk sentiasa menanam nilai empati kepada orang lain biar mereka sedar? Itulah sahaja solusi yang paling mudah lah buat mereka. Betul. Apa yang Din beritahu tadi memanglah kata saya tak ada sijil, saya tak ada ni. Jadi kita sebagai rakan ahli masyarakat ni, kalau kita tengok ahli keluarga kita ke kawan-kawan kita ke, memang tak mesti aku tak ada sijil psikologi ni, aku tak boleh nak nasihat dia. Tak. Ya, kita guna pendekatan empati itulah, pendekatan kasih sayangnya, kaedah pendekatan yang apabila kita dekat dengan dia tu tak menyakitkan. Kan? Orang yang ada masalah tekanan perasaan ni, kadang-kadang kepala dia dah tintong-tintong dah. Jadi kita boleh bantu dia dari sudut apa? Kita lebih caring dengan dia. Caring dengan dia, okay, macam mana? Jangan kita kata sabarlah no, jangan. Saya kenal lah. Sabarlah. Semua ada dugaan daripada Tuhan. Dia bubuh ayat tu. Saya kenal lah. Macam saya kenal lah itu. Saya kenal view kat Palom. Jadi pendekatan yang kita boleh guna, pendekatan yang lebih mesra lah. Maksud kata kita guna, kita kono kok lain. Macam orang tanya kita, jangan straight to the point saja. Aku ada check pakai back depression inventory. Aku ada depressed lah. Aku ada depressed ni. Contoh dia tu check. Aku ada depression ni. Hang ada depression no. Ya Allah, kena kembali kepada Tuhan. Ya Allah, ayat tu dah. Yalah, hang ada masalah. Tak apa ni, benda ni lama-lama hilang. Bubuh ayat macam tu. Lama-lama dia akan hilang. Yang penting apa? Hang nak rajin sembang, rajin menyembang, rajin ni untuk. Kadang-kadang salah satu kaedah dia, banyak kita share dengan orang. Bukan share dengan orang yang dipercayai lah. Tapi share pula. Ni zaman orang bershare. Ya Allah, share dalam Facebook, berdoa kat tika jadah ni untuk ya Allah, ya Tuhan, aku mengalami tekanan, ya Allah, tolonglah sembuhkan aku. Lepas tu orang like, orang dislike pun ada tekanan lagi kat dia. Orang komen hang ni pasal apa 3 suku kau hang kena ayat tu sekali. Dah berdoa dekat Tuhan, bukan doa kat Facebook. Maksud kata pendekatan kasih sayangnya, pendekatan yang lebih harmoninya. Kalau kita tak ada skill-skill ke apa, kita jadi telinga untuk mendengar. Jadi telinga untuk mendengar. Jangan fikir dia, ada masalah telinga aku. Dah tu macam macam perli dia pula dah. Maksud kata ceritalah apa yang boleh kita bantu. Satu lagi, kalau kita depressed, jangan ada cerita kepada orang yang tak sepatutnya lah. Bagi dia bercerita lebih kat orang, kita pula
menambah tekanan hidup. Elok nak bunuh diri tak jadi, dia pergi bunuh diri, terjun Jabatan Pulau Pinang. Banyak kes kita ni, Penang ni ada Jabatan Pulau Pinang kan. Ada kes banyak. Ada kes itu baru ya balik Jabatan Pulau Pinang polis pegang. Dia nak terjun polis pegang. Sempat ada kes. Maksud kata jadi telinga yang mendengar bertindak atas bentuk macam kata banyakkan bersembang dengan dia untuk dia release. Kalau kawan kita tu kawan karib, itulah sediakan telinga. Sebab itulah Islam ajar apa? Kalau ada masalah apa kan, banyak berkunjung kat masjid. Sebab apa? Itu salah satu interaktif sosial. Orang yang murung, dia tak mau dah. Dia duduk sorang-sorang dia. Itu bahaya. Sebab tu ulama kata orang yang murung, yang tak boleh duduk sorang-sorang. Pertama orang yang ada masalah tekanan ni lah. Yang kedua orang yang sering melakukan maksiat, tak boleh duduk sorang-sorang. Dua benda ni. Lagi dia buat lagi merapu. Yang orang yang duduk sorang-sorang ni dia murung, lagi dia macam-macam. Itulah yang sampai cucuk. Jadikan kita sebagai orang yang tak ada sijil, kaunseling, sijil psikologi, sijil apa yang tak ada sijil pun ada sijil memandu ya kan, contoh yang mau kata bukanlah aku tak ada sijil berarti aku tak berhak untuk bantu rakan aku, bukan maksud kata macam tu kan. Maksud kata aku pun boleh membantu rakan aku dengan cara aku sediakan telinga untuk mendengar, membantu dia. Kadang-kadang dia lepaskan apa yang ni pun dia dah rasa Allahu Akbar, dia rasa lega. Macam tu juga budak kecil-kecil ni kan, hak 6 darjah 5 darjah 6 ni, suruh dia cerita. Biar dia teriak-teriak bila ya hidung keluar apa semua kan, dia akan lepas, dia rasa lega. Dia akan lega. Lalu kes-kes dekat sekolah, kes bully lah yang perlu tengok, menyebabkan sampai nak terjun bangunan tu, kes bully lah. Kes guru-guru, kes burn out, selalu banyak. Yang banyak kes yang kami dapat adalah nurse, cikgu, doktor, nurse, cikgu, doktor, siapa lagi geng-geng ni, polis apa semua tu. Tu banyak. Enforcement ni banyak kes yang isu-isu tekanan lah. Jadi banyaklah yang perlu kita tengok balik lah. Jadi jadikan telinga mendengar, gunakan approach yang biasa, sentimental, yang tak terlampau ketat sangat untuk bantu orang-orang lah. InsyaAllah lah. Moga tersiap lagi. Ada soalan? Okey, baik. InsyaAllah. Ada soalan kan? Lah. Ada lagi. Kalau saya berjawab, saya jawab no. Tak boleh jawab dia. Abang dah siap. Assalamualaikum. Sorry lah, Syed mungkin sama je. Apa ni, pasal yang ustaz ke doktor ya? Tak tahu lah. Dua alam. Itulah sebab mula dengar macam doktor, lepas tu dengar dah macam ustaz pula. Jadi dua alam bagi dua. Ustaz doktor ya? Saya nak saya nak panjangkan sikit soalan daripada Ustaz tadi, Ustaz Suhaib tadi. Ustaz Suhaib. Sebab saya deal dengan budak-budak darjah 456 kan. 456, okey. Jadi memang kes tu memang ada lah. Kita memang deal dengan okey, tapi masalahnya adalah selepas tu. Bila kita rujuk, kan ada doktor yang datang ke sekolah. Bila kita rujuk doktor, parents tak nak bawa pergi jumpa psikiatrik. Padahal doktor dah refer pada psikiatrik. Parents tak nak. Parents kata nak bawa anak dia berubat alternatif. Tapi kadang-kadang tak datang sekolah. Dan bila kita asyik dengar, masalah saya inilah dia. Ramai orang bercerita dengan saya kan. Saya akan sampai satu fasa yang cikgu kaunseling. bukan, tapi orang suka datang cerita dengan saya lah. Okey, tahu apa. Budak sekolah ke kawan-kawan ke kan. Saya ada sampai satu fasa saya tak tahu dah tak boleh dah nak dengar. Sebab saya tak kata nak melepaskan. Doktor cakap ada melepaskan kan. Benda tu bila dia selalu bercerita dengan kita terlalu empati dan terlalu memahami pula. Jadi masalah juga pada kita. Tengok cerita Korea tak? Tak, saya tak boleh. Kalau tambah cerita Korea ni. Saya tak sempat pun nak tengok. Okey. Okey. Jadi sekarang ni masalahnya macam doktor kata tadi, kita sediakan telinga je lah kan.
Tapi bila orang tu selalu sangat telefon kita, tak kira masa. Okay. Ni saya cerita sebab kawan saya pun ada yang homoseksual tadi. Okay. Dia CEO sebuah company yang sangat terkenal. Professional kat Malaysia. lah, Memang profesional. Dan dia saya berhak terkejut dengan dia punya revealing dia. Sampai ke satu tahap macam saya rasa macam inhuman lah, macam tu lah. Ya. Jadi bila sampai tahap tu, saya mula nak menjauhkan diri sebab saya rasa macam apa yang saya buat ni, saya dengar cerita dia ni, adakah saya bersebahat dengan dia? Faham tak? Okay. Sampai ke tahap macam tu. Okay. Kalau saya tolak dia, dia akan jadi macam family dia tolak dia, dia akan terus dengan circle tu lah maksudnya kan. Dia akan terus dengan circle tu. Tapi bila kita dengar dan tunjukkan kita memahami, macam tak ada perubahan juga kan. Macam mana? Sebab kita tak ada sijil. Dan dia sekarang dia dah macam makan energi saya lah lebih kurang macam tu. Dia dah mengganggu saya juga. Kalau saya tak attend dengan dia punya message ataupun call dia, kadang-kadang 2-3 pagi, tiba-tiba dengar esok dah masuk hospital. Dia dah cubaan. Ada kes. Budak sekolah pun macam tu. Walaupun dah jam 5, dah jam 6, ni perempuan lah, budak lelaki setakat dia tak ada lagi masalah ni kan. Bila tengok macam dia cakap tadi, toreh tangan sampai atas. Tapi bila kita tanya memang TikTok lah. Tak ada jawapan lain, memang TikTok. Tengok. Tapi bila tanya lagi, senang sangat ke pengaruh dengan TikTok, tak sakit ke buat macam tu kan? Dia kata itu cara dia nak hilangkan rasa sakit. Which in a normal common sense ni memang kita rasa macam takkanlah boleh hilang rasa sakit kan dengan cara macam tu kan. Tapi dia rasa macam tu. Jadi bila doktor datang dan dia pun luahkan, doktor refer, dah parents pula tak nak refer. So macam benda tu ongoing aja dan kita sentiasa kena dengar. Jadi sekarang bukan masalah pada dia je, pada kita tu kan dengar dia jadi masalah dah sekarang. Macam mana nak selesaikan doktor? Saya dah jadi macam satu tahap kadang-kadang stres tau. Stres dengan masalah orang. Okey, terima kasih. Jadi tukang dengar ni memang kena ni lah, kita tengok kapasiti kita lah kan. Kalau rasa kita tak boleh nak cope dengan tu, baiklah kita takut bahaya kepada kita, baiklah kita cadangkan kepada dia, saya ni tak mampu dah untuk ni, boleh tak refer kepada ni. Kita pun kena jaga kita punya emosi juga, sebab kalau pandai menyeduh, tak pandai lepaskan, sagi kita pula jumpa tiang bendera dia cakap seorang-seorang, jadi masalah. Lagi jadi macam kaunselor yang saya sebut tadi, melelong dia seorang-seorang. Dia bukan tak, dia terlampau macam kes banyak sangat dia terima, dia dengar, jadi masalah. Jadi tengok kapasiti kita, kalau takat student seorang-dua orang yang boleh kita, okey aku boleh bantu ni, okey tak apa. Yang selebihnya tak apalah, minggu depan pula jumpa saya boleh. Jangan duduk kita harung semua sekali. Saya kita pening. Macam kes yang tadi tu, bagi tahu saya tak mampu nak settlekan ni, boleh rujuk kepada bahagian KSKK JAKIM. Kami kat bahagian tu memang ada komponen tu lah. Dia ada KSKK ni bahagian community, social dan keluarga JAKIM. Kat situ dia ada 3 komponen, ialah syar'i, kaunseling syar'i dengan psikospiritual. Dia akan, kita tengoklah kalau kes macam ni, kita selalu rujuk kepada mana? Rujuk kepada kaunseling dulu, kaunseling syar'i. Kemudian dia akan lalui 2 lagi itulah. Dia ada ni lah. Jadi saya pun banyak dapat kes daripada KL, Johor semua. Kadang kita buat terapi cara online. Lepaskan kita tak boleh. Kalau boleh lah rujuk pada sekian-sekian lah yang ada. Tak salah. Sebab kita pun tengok kapasiti kita. Kita takut kita jumpa yang letrik, kita cakap. Kita takut tu. Lagi kita pun tak boleh nak berfungsi dengan fungsi yang normal. Jadi kalau kes yang berat macam homoseksual, bisexual, ada kes banyak. Kes yang suami isteri duk kerja tengok pornografi, saya tengok Allah banyak kes tu. Lepas tu duk buat benda-benda tak elok. Banyak sekarang, banyak sangat. Sebab mudah sangat telefon tengok banyak sangat kes tu, tengok lah. Lepas tu dah tengok pornografi duk banding pula dah. Kes macam ni lah. Kalau kita tak mampu nak ni, bagi kepada orang yang ni lah. Yang saya cadangkan KSKK JAKIM tu lah. Kami dalam tim tu ramai lah, banyak yang boleh membantu yang ni lah. Kalau rasa boleh mampu lagi, kalau mampu lagi lah.
Kalau sikit-sikit boleh lah, tapi kalau banyak sangat ni takut melelong. No? Melelong bahaya. No? Okay. Cakap tu sajalah. Okay, baik, insyaAllah. Macam je lah, soalan mungkin lepas ni ada sesi individu kot. Mungkin boleh jumpa dengan doktor macam mana kan. InsyaAllah.